Terima kasih. Ya, baik Kak. Terima kasih. Tak boleh. Sama baik. Lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti mana yang kita rancang hari Jumaat hari ini, ini adalah lokasi kedua sumbangan zakat wakalah untuk asnaf fakir dan miskin. Kali ini lokasi Tebuk Yan untuk lokasi kedua. Setiap tahun Tebuk Yan tak pernah keluar daripada senarai penerima zakat asnaf wakalah daripada Koperasi Warisan Perkhidmatan Melayu Negeri Perak. So hari ini bersama saya Datuk Azhar turut serta membantu kita dalam memudahkan urusan dari segi persediaan tempat dan sebagainya. Jadi mewakili pihak koperasi, saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak Datuk kerana memudahkan urusan hari ini. Jadi itu saja. Alhamdulillah penerima-penerima pun dah berseronok menerima bantuan. Moga-moga Umar dimurahkan rezeki, tahun depan kita akan datang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saya ucap terima kasih lah yang banyak kepada ladang Umar kita, ladang koperasi hutan kita ni. Saban tahun lah keluarkan zakat kepada dalam kawasan kami ni, Dun Pekalan Baru. Jadi saya doakan kepada Allah SWT ladang rumah ni terus maju, mengeluarkan hasil yang banyak, tidak diserang oleh ulat. Kan kadang-kadang kita bila kita sedekah ni, Allah lindung ladang ni. Amin. Allah lindung ladang ni dan Allah banyakkan buah lagi, buah yang segar dan tentunya menguntungkan kerajaan, cukai dan sebagainya, dan menguntung juga ahli-ahli dividen. Dibayar pun saya tengok bayaran koperasi yang tinggi lah, dividen yang diterima, dan akhirnya rakyat jelata juga merasa nikmat hasil daripada kemakmuran ladang rumah ni. Kawasan persekitaran dengan rumah ni akan mendapat, ya seperti hari ini mendapat wakalah dan sebagainya. Bukan ladang rumah ni, chairman ni bukan takat hari ni saja. Saya rasa kalau dengan saya 3-4 tahun dah membantu mana-mana insan yang memerlukan dividen dalam kawasan Parlimen Puras ni. Jadi saya doakan ladang ni hebat, maju dan sentiasa mendapat pandangan daripada kerajaan kita lah. Kerana ini ladang koperasi Bumi Putra 100% dan dapat tanah daripada kerajaan Menteri Besar yang terdahulu daripada Batu Kurau kalau tak salah saya. Dan ladang ni tak, kalau dulu ladang mereka nak jual, tapi ladang ni dibangunkan oleh otai-otai ayah-ayah mereka. Hari ni di jalan diteruskan oleh anak-anak mereka, termasuklah pengurusi ini juga. Ayahnya ialah seorang yang mengasaskan ladang koperasi di Peruas ni. Teruskan, mudah-mudahan Allah rahmati ladang Pehuma kita ni. Masih